Pasal kadang-kadang dia ingat semua hak ulama buat contoh tu kena kata belaka dalam hati. Ulama buat contoh je. Nabi hanya berkata innamal a'malu binniyat. Hanya senya amal itu dengan niat. Faham tak? Nabi tak kata niat dia yang betulnya kalau garis gini. Sebab tu ulama atas jalan takdib beradab. Ulama berkata dan contoh niat itu seperti ini. Ulama tak kata niat kena gini, tak boleh pesing lain, tak. Maka Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki masing-masing beri pandangan niat yang macam mana. Ghalib dalam mazhab Syafi'i qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Aku sembahyang fardu maghrib. Sudah kira sah. Kemudian ulama pun sebut pula dan sunat sebut rakaat. Dan sunat sebut menghadap kiblat. Dan sunat sebut kerana Allah Ta'ala. Dan sunat dah sebut gini-gini. Jadi banyak tak sunat? Banyak lah. Jadi kita tak pandai nak niat segala-galanya. Dedang tak? Jadi panjang. Allah sahaja aku semayang fardu maghrib makmum 3 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Doa. Tak asuk pula. Bodoh tu. Senang je. Allah aku semayang fardu maghrib. Cikgu isi pula Allah aku semayang fardu isya. Dah. Tu ketahui hak mudah tu. Faham? Nabi ada sebut kita tak ada. Ini pandangan ulama. Kita tolong nyapa. Kita tak boleh nak lawan ulama. Faham? Jadi kita ambil natijah daripada pandangan yang berbeza daripada fuqaha mazhab Syafi'i. Kita boleh satu situ. Aku semayang fardu isya. Senang. Faham tak? Boleh dah. Ingat lagi ya. Allah aku semayang fardu isya. Duduk latih. Senang tak? Tu cepat. Nah, sedap sikit tengok ni kau. Tak tahu benda. Hak hilang. Tahu benda. Ini bid'atun khabisatun, bid'ah yang khabisah, yang keji. Faham tak? Tengok tu imam kau bulan puasa dia tunjuk tarawih. Tunjuk. Dia tengok tu imam takbir ada. 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 Allahu akbar. Betul ya? Tengok Madinah pula tunjuk Allahu akbar. Dah. Dah. Allah aku semayang waktu maghrib. Senang je. Ni aku semayang waktu maghrib 3 rakaat belakang tu imam dia ngadah lagi pula. Jadi pula. Kalau boleh buat belaka tak apa. Aku semayang waktu maghrib 3 rakaat makmum ngadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Sekejap tak ada masalah. Ni kokak. Nah, biar agak comel semayang. Hak semayang dah luar pada semayang kita uduh dah. Kita laga dah. Kita sewe dah. Dah semayang sewe pula. Nah, biar berjurulah semayang kita. Itulah ibadat kita. Ini tak kau cetan dah. Nah, agak 5 waktu ni buat comel. Allahu Akbar. Ada faham? Ada kita satu masjid tu akak tinggi gini. Tinggi gini. Tu silap puluk. Tak. Orang nak nikah. Jadi itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli, dah ada. Dia main diperdaya di syaitan. Nak memalukan orang sahaja. Aduh dah. Dalam kita pun rawat natu. Natu. Nampak? Kerja balik dah Tuhan beri dia makan gaji kereta. Bebas. Rambut comel dah, sikap peres molek. Tapi takbir ke benda gitu. Komang sepanai hidup terus. Mana tu dah cek kau tengok. Muna awak natu mungkin tengok takbir tu. Muna awak natu itu. Tengok komang mu tengok viva tu pakai lagi agreement lalu dah. MOU. Tengok je semayang tu juruh dah. Tengok pelik semayang mana gitu. Mu nak minta anak aku membayar tangan ni gini benda. Macam goalkeeper. Tekan kat gitu backing balik. Tidak kau dah win nikah dengan anak aku. Dah kata gitu.
oleh natu takbir. Rupa tok tua gitu gak. Tok tua. Terberat nanang. Mudah saja takbir. Kerana Nabi iza qama ila salah qala Allah akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibah kama qala. Kata Ibnu Umar, Nabi bila dia bangun dia nak sembahyang, dia berdiri, dia kata Allahu akbar, dia angkat tangan sama tulang baru dia. Senang ya. Allahu akbar. Nah, itulah agama kita. Faham? Nak lebih-lebih nak giduan, bukan nak naik bulan. Ha.